Malam 7 Ramadan lalu, negara digemparkan dengan aksi keberanian 7 pemuda di Rawang, Selangor. Mereka kini dikenali sebagai Wira Tasik Biru selepas nekat terjun ke dalam tasik demi menyelamatkan nyawa 3 beranak. Keberanian mereka kami pilih mewarnai potret inspirasi. Memang tolong ada budak kecil. Itu yang saya dengar. Jeritan tolong ada budak kecil nyata memecah kesunyian di Tasik Biru Kundang. Tanpa mengenali antara satu sama lain, Adam, Haris, Fahmi, Rizal, Zulfazli, Oyod dan Haikal nekat terjun ke dalam tasik demi menyelamatkan nyawa 3 beranak yang terperangkap dalam nahas di tasik melibatkan seorang wanita berusia lingkungan 40-an bersama 2 anak perempuannya berumur 3 dan 6 tahun. Ketika ditemui Buletin TV 9, Zulfazli yang juga individu terawal menyedari kejadian itu berkata dia tergamam apabila melihat kereta berkenaan sudah hampir tenggelam di tengah tasik. Lalu je ngam-ngam lalu tu dah nampak kereta tu dah dekat tengah tasik lah. Dah dekat tengah tasik, dia dah nak tenggelam lah. So kita orang kelar kabut, kita orang berhenti, kita orang terus call polis. Kita orang call polis, lepas tu ada 2-3 orang, wife saya dah panggil lah, panggil semua. Ramai datang, nanti 3-4 minit situ ramai dah datang. Tanpa menunggu lama, beberapa daripada mereka terus terjun ke dalam air, manakala yang lain membentuk formasi rantai manusia atau human chain bagi memastikan mangsa dapat dibawa keluar dengan selamat. Bagaimanapun, usaha menyelamat itu hampir bertukar tragedi apabila Haikal nyaris lemas. Saya yang masuk hospital lah sebab saya dah pergi ke tengah tu, saya dah angkat orang tu daripada dalam kereta, dah keluarkan. Kebetulan kereta tu tenggelam. Dia tarik saya masuk dalam air. Tapi nasib baik ada kawan-kawan datang tolong tarik saya waktu tu. Lebih menyentuh hati, Adam yang merupakan wira termuda di kalangan 7 pemuda tersebut sanggup mengenepikan risiko penyakit jantung yang dihidapinya demi membantu mangsa. Waktu saya datang tu memang dah ramai orang. Abang tu tanya siapa lagi pandai berenang. Waktu tu saya cakap lah saya pandai berenang, tapi tentu saya ragu-ragu nak masuk ke tak sebab saya ada sakit jantung kan. Tapi saya fikir nyawa orang lagi selamatkan nyawa orang dulu kan. Saya buka baju, saya terus berenang kat tengah, selamatkan mak dia. Tarik mak dia ke tepi. Sementara itu, Fahmi berharap aspek keselamatan di tasik berkenaan diberi perhatian serius bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Mungkin kita boleh fikirkan sesuatu ataupun harapkan pihak yang berwajib untuk tengoklah kan landscape macam mana boleh kita titik beratkan dari segi keselamatan yang paling utama. Keberanian 7 pemuda itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menzahirkan penghargaan atas tindakan pantas mereka. Keberanian mereka yang sanggup mempertaruhkan keselamatan diri demi menyelamatkan nyawa orang lain wajar dipuji dan dijadikan teladan masyarakat.